Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Alhamdulillah bersua kembali bersama dengan saya DJ Rin di studio MDJ pada hari ini. Terima kasih kerana anda setia menonton podcast Meh Dengar Jap yang dibawakan eksklusif oleh media digital Johor, sumber rasmi Johor yang dipercayai, sahih, tepat dan pantas nombor 1 di Johor. Dan terima kasih juga yang anda pun like, follow, share dekat Instagram, Facebook, TikTok, Threads dan aplikasi X Media Digital Johor serta subscribe YouTube channel MDJ. Okey, jadi sebelum kita mulakan podcast santai hari ini, kami bangsa Johor ingin merakamkan penghargaan tahniah kepada Menteri Besar Johor Yang Maklumat Datuk Hafiz bin Ghazi dan juga barisan kepimpinan, yang mana apa yang kita lihat dan dengar, Johor terus memperkukuh kedudukannya sebagai pemacu utama ekonomi negara apabila mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK tertinggi di Malaysia pada tahun 2025 iaitu 8.0% mengatasi kadar pertumbuhan nasional sebanyak 5.2%. Baik, sejak kebelakangan ini tuan-tuan dan puan, di Johor semakin menjadi perhatian. Hampir setiap minggu kita dengar berita mengenai pelaburan baru syarikat antarabangsa yang memilih Johor serta pelbagai inisiatif seperti Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan Zon Kewangan Khas Forest City iaitu FCS-FZ. Namun apabila kita dengar perkataan pelaburan, ramai yang terus terbayang saham atau forex. Jadi hakikatnya pelaburan yang sedang berlaku dekat Johor ni jauh lebih besar daripada itu dan memberi kesan kepada pembangunan ekonomi serta kehidupan rakyat. Jadi apa sebenarnya yang dimasukkan dengan pelaburan, mengapa Johor menjadi pilihan pelabur dan apakah manfaatnya kepada rakyat? Jadi mengupas perkara ini bersama kita ialah Ketua Eksekutif Invest Johor, Tuan Haji Nataza bin Haris. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih DJ Rin kerana menjemput dan memberi peluang untuk Invest Johor berkongsi berkaitan dengan pelaburan. Saya rasa Tuan Haji dah bersedia InsyaAllah. Soalan cukup banyak ni untuk diajukan ni. InsyaAllah. Baik, mudah-mudahan Okey, dan kalau kita lihat soalan yang kita ajukan di mana apa yang dimasukkan dengan pelaburan kan, mengapa Johor ni menjadi pilihan pelabur dan apakah manfaat kepada rakyat? Silakan Tuan Haji. Baik, DJ Rin, saya ingat untuk menjawab soalan dan lebih baik sebenarnya saya berkongsi sedikitlah berkaitan dengan agensi Invest Johor ni. Maka kita bermula dengan tahun 2004, dulu dikenali dengan nama JSIC, Johor State Investment Centre. Yes. Kemudian pada tahun 2019 dia berubah menjadi Invest Johor. Selaras dengan negeri-negeri lain pun ada juga Invest Penang, Invest Selangor dan Invest Perak dan sebagainya. Dan bermula juga dengan tahun 2005 kita menjadi satu entiti korporat. Now kita governance-nya adalah di bawah Akta Syarikat, dimiliki 100% oleh Perbadanan Susi Kerajaan SSI, 100% own state agency. Jadi dari segi mandat dan juga matlamat masih sama, bahawa kita punya mandat adalah untuk mempromosi dan juga fasilitasi pelaburan ke negeri Johor. Maka menjawab soalan DJ Rin tadi berkaitan dengan pelaburan, saya fikir untuk satu perkongsian dan juga pemahaman yang lebih jelas, kalau kita lihat pelaburan ni, fokus kita terutama untuk agensi Invest Johor ni adalah kita nak menarik syarikat-syarikat besar yang ada kapasiti untuk memberi limpahan ekonomi kepada negeri dan juga negara. Faham. Dan dalam kita melaksanakan mandat tersebut juga, kita boleh saya kongsikan untuk membagikan kepada tiga fasa. Fasa di peringkat awal tu, peringkat awal untuk mempromosikan dan menarik. Yang kedua adalah fasa kita tempoh memproses. Maknanya dalam peringkat dia nak mendapatkan kelulusan permit, lesen, pembinaan dan sebagainya. Dan fasa ketiga adalah fasa selepas pelaburan. Sebagai contoh, dia nak membesarkan, tambah lagi kapasiti dan sebagainya. Dan fokus kami adalah untuk ketiga-tiga fasa ni, Invest Johor, kita bertanggungjawab untuk memantau, membantu. Profil setiap pelabur ni berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau kita dapat pelabur daripada Jepun dan Korea Selatan, mereka ni pengalaman kita berurusan dengan pengalaman rakan-rakan dekat agensi Maida, MITI, profil dia berbeza. Dia ambil masa yang lama untuk membuat keputusan. Ada yang sampai ke peringkat setahun, ada yang 2 tahun. Mikir nak melabur kat Johor ke tidak.
sebelum dia buat keputusan akhir untuk buat keputusan untuk melabur. Dan dalam tempoh 2 tahun tu kita akan sentiasa berurusan, bertanya khabar, apa lagi maklumat yang awak perlu. Tetapi sekiranya mereka dah buat keputusan untuk melabur, dia akan menjadi pelabur yang lama dan dia akan berurusan lama dengan kita dan dia akan meluaskan lagi pelaburan dia. Kalau profil daripada China ni, mereka cepat. Kalau boleh dia nak datang hari ni, semalam nak siap dah kilang dia. Mereka ni jenis cepat buat keputusan. Dan kalau kita tengok daripada profil daripada US, daripada Amerika pun, dia ada berbagai-bagai karakter. Jadi kalau kita lihat usaha yang berterusan ni, keyakinan, kepercayaan ni, dia satu benda yang agensi sebagaimana Invest Johor ni perlu untuk kita sentiasa meletakkan dan juga memberi kepercayaan dan keyakinan kepada mereka, akhirnya keputusan tu berlaku. Itu serba ringkas berkaitan dengan ekosistem pelaburan yang disebut apalah perkataan pelaburan tu kan. Saya Itulah faham. Dan itu dia pembukaan yang cukup baik daripada Tuan Haji Natazah kita. Okey, Tuan Haji, mengapa Johor menjadi pilihan pelabur? Dan jelas bahawa pelaburan ni kita bincang ni sangat berbeza lah dengan tanggapan umum masyarakat. Namun persoalannya Tuan Haji, mengapa sejak kebelakangan ini Johor ni semakin menjadi pilihan pelabur? Baik DJ Rin, saya fikir dari sudut kita punya kebelakangan inilah ada berbagai-bagai faktor. Kebanyakan syarikat-syarikat ni dia mula melihat rantaian bekalan tu tak nak bertempat dekat satu. Dia kalau boleh nak banyak rantaian bekalan tu berada di beberapa tempat supaya sekiranya berlaku sesuatu dekat tempat tersebut, ada tempat lain yang boleh bekalkan dan perniagaan dia boleh berterusan. Maka itu faktor global lah. Maknanya banyak syarikat dia mula diversify supply chain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kalau kita lihat kita punya kestabilan politik dan juga kita punya kepimpinan, dan juga dari segi kita punya inisiatif yang kita bawa untuk meyakinkan pihak pelabur ni bahawa Johor adalah destinasi yang sesuai untuk menerima limpahan supply chain ataupun mempelbagaikan production tersebut. Maka datang juga dengan kita punya inisiatif memperkenalkan zon ekonomi khas Johor Singapura. Maka faktor-faktor ini sebenarnya diambil kira oleh pelabur untuk membuat keputusan melabur. Jadi bila dia buat keputusan melabur kat Johor ni, dia memberi satu bentuk nilai kepercayaan dan keyakinan bahawa kita ni sebenarnya boleh buat dan kita boleh laksanakan. Itu sebab dia berani untuk spend duit dan buat. Maka itulah faktor-faktor, is a collective effort lah daripada semua. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji di atas perkongsian tersebut. Saya kira dah cukup mendalam ni. Dan itu untuk soalan yang pertama. Dan kita nak beralih untuk yang kedua, di mana Tuan Haji, kita dapat lihat Johor mempunyai pelbagai kelebihan sebagai destinasi pelaburan. Namun apabila pelabur berminat untuk datang ke Johor, apakah sebenarnya peranan Invest Johor ni Tuan Haji? Kita lihat pelabur datang ni dia berbagai latar belakang. Ada pihak pelabur yang datang ni, dia baru pertama kali nak kenal Johor dan dia nak tahu Johor ni apa yang boleh ditawarkan. Betul. Dan bagaimana cara untuk membuat perniagaan, memulakan perniagaan. Dan ada juga kategori pelabur sebenarnya dia dah tahu melalui pembacaan, melalui kenalan Johor ni bagaimana, jadi dia masuk ataupun memulakan perniagaan dengan di Johor ni dengan pengalaman dan pengetahuan dia. So ada dua kategori ni. Kategori pertama ni saya fikir peranan Invest Johor ni lebih besar. Jadi bila dia datang, kita ni akan memberi penerangan dan juga kita menceritakan sebenarnya bagaimana cara untuk melaksanakan perniagaan, membuka perniagaan sampailah ke peringkat pemilihan tapak. Nak pilih perunding. Kemudian bagaimana pula nak mencari bakat pekerja ni dan juga sampai ke peringkat mungkin kita perkenalkan diorang kenalan-kenalan yang boleh membekalkan perkhidmatan ataupun bahan mentah. Jadi kita bantu dan kita pastikan bahawa mereka selesa dan juga boleh laksanakan perniagaan tersebut. Kategori kedua ni lebih mudah sebab mereka dah ada kenalan dekat negeri Johor dan ada juga mereka sebenarnya dah ada bisnes kecil tapi mereka nak besarkan lagi. Jadi peranan Invest Johor ni kita merangkumi di peringkat memperkenalkan dan juga fasilitasi sampai ke dekat mereka boleh memulakan perniagaan dan juga kita bantu juga perkara-perkara yang termasuk pekerja bakat, melibatkan membekalkan bahan dan sebagainya lah. Jadi kita punya peranan ni selain daripada kita mempromosikan, kita pantau juga pada ketika dia sedang buat pembinaan dan sampai ke peringkat bila mereka dah berniaga tu, dah mulakan operasi, apa lagi yang mereka perlukan.
mungkin nak besarkan lagi diorang punya perniagaan, Yes. mungkin dia ada masalah dekat permit ataupun lesen dekat peringkat kementerian-kementerian, maka kami yang akan bantu dan juga menguruskanlah keperluan mereka. Oh, memang menarik Tuan Haji atas perkongsian ini. Dan difahamkan selain peranan Invest Johor kan, masyarakat juga sering mendengar mengenai Johor Singapore Special Economic Zone ataupun JSSEZ ni. Jadi apakah sebenarnya JSSEZ ni dan mengapa ia begitu penting kepada Johor? Seramai hampir 400,000 Yes. rakyat, bukan hanya rakyat Johor, saya fikir rakyat Malaysia berulang-alik setiap hari ni. Betul. Jadi dari segi ekonomi rentas negara ni memang dah berlaku. Sebelum ada zon ekonomi khas lagi Johor Singapura. Yeah. Dan kita pun faham rakyat Singapura juga kalau hujung minggu tu berbelanja di negeri Johor. Maka dia punya perhubungan tu sangat rapat, dan bila kita memperkenalkan zon ekonomi khas Johor Singapura ni, dia menjadikan sesuatu tu benda yang rasmi. Sebelum ni dah berlaku, tetapi dia persefahaman dan kita pun melihat pertukaran ekonomi itu berlaku. Maka apa yang kita laksanakan pada tahun 2025 apabila perjanjian ditandatangan, maka itu menjadi satu program rasmi melibatkan dua negara. Dan dalam perjanjian itu juga ada obligasi yang perlu dilaksanakan oleh Malaysia dan juga ada obligasi yang perlu dilaksanakan oleh Singapura. Maka bila kita sebut Johor Singapura ni, kalau Singapura pun boleh ada joint venture dengan Johor, maka orang lain punya kepercayaan dan keyakinan tu, maknanya betul lah Johor ni memang kan. Dan kita pun faham kalau kat Singapura ni dari segi kos dia berbeza, dan di Johor ni kita menawarkan kos yang lebih menarik untuk pihak pelabur. Menarik tu Haji. Okey, kalau kita lihat ramai juga yang bertanya dalam bahasa mudahnya, apakah manfaat JSSEZ ni kepada orang awam pula. Jadi pada pandangan Tuan Haji bagaimana? Matlamat utamanya adalah kita nak menyediakan kualiti hidup yang lebih baik melalui peluang pekerjaan yang lebih baik. Yes. So bila kita nak cerita pasal kualiti hidup yang lebih baik, peluang pekerjaan yang lebih baik, maka suka tak suka kita ceritakan juga bahawa gaji yang lebih baik lah. Dia punya harapannya adalah bila gaji yang lebih baik, dia membawa kepada kehidupan, kualiti hidup yang lebih baik. Dan itu matlamat kita yang utama lah. Yang kedua, saya fikir melihat kepada Johor dan Singapura ni, dia punya dinamik perhubungan tu, dan kita pun faham banyak syarikat sebenarnya yang di Singapura, mereka nak mengembangkan lagi syarikat. Faham. Dan pada masa sama di Singapura ni berkaitan dengan limitasi ruang. Yes. Maka dia lihat Johor ni sebagai tempat yang paling sesuai. Tak jauh sangat dengan Singapura, tetapi mereka masih lagi boleh membesarkan perniagaan. Jadi secara semula jadinya Johor ni memang jadi tempat yang paling ideal untuk syarikat-syarikat Singapura ni mengembangkan operasi. Yeah. Itulah saya ingat benefit yang kita dapat, manfaat yang dapat kepada rakyat Johor. Bukan hanya Johor lah Rin, kepada saya ingat rakyat Malaysia lah keseluruhannya akan dapat manfaat. Yes. Peluang perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kualiti hidup yang lebih baik. Baik, terima kasih Tuan Haji. Kita nak beralih ke soalan kita yang keempat ini, di mana selain JSSEZ ni Tuan Haji, kita juga sering mendengar mengenai Forest Cities Special Financial Zone atau FCSFZ. Jadi apakah perbezaan antara kedua-dua inisiatif ini Tuan Haji? Baik, kalau kita lihat secara umumnya adalah zon ekonomi khas Johor Singapura, dia adalah satu kawasan yang merangkumi Iskandar Malaysia, Pengerang dan juga Pontian. Yes. Dan kalau zon keuangan khas Forest City, maka dari segi geografinya dia akan terhad dalam kawasan Forest City. Okey. Yang kedua, dari segi sektor, untuk zon keuangan khas, mereka juga ada produk yang khas. Single family office, kemudian fintech, financial technology. Maka produk yang berbeza dan insentif yang berbeza, sasaran pelabur yang berbeza. Saya ingat untuk mudahnya adalah zon keuangan khas ni bertumpu kepada produk-produk melibatkan keuangan. Kewangan lah. Kalau untuk zon ekonomi khas Johor Singapura kepada perusahaan, itulah dari segi umum perbezaan untuk mudah faham lah. Faham. Okey, kalau melihat pula kepada yang mana selain Johor Singapore Special Economic Zone JSSEZ dan Forest City Special Financial Zone ni, kerajaan negeri juga memperkenalkan iaitu Johor Economic Transformation Plan, itu JETP, itu sebagai hala tuju pembangunan ekonomi negeri. Jadi boleh
boleh tak Tuan Haji jelaskan apakah peranan JETP dalam menarik pelaburan berkualiti dan bagaimana pelan ini membantu memastikan Johor terus kekal berdaya saing? Baik. Untuk JETP yang baru dilancarkan oleh kita punya Yang Berhormat Menteri Besar, dan melihat kepada JETP ni, dia merangkumi satu negeri Johor, merangkumi semua daerah. Faham. Dan setiap daerah ada karakter dan profil dan juga keutamaan perusahaan yang kita perkenalkan. Maka JETP ni dia adalah satu gagasan besar. JS SEZ dan zon kewangan khas tu adalah subset kepada JETP. Itu untuk kita mudah faham lah. Dan dalam JETP ni ada inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan supaya keseluruhan negeri Johor ni berdasarkan kekuatan daerah masing-masing ni dapat bersama-sama untuk meningkatkan kita punya ekonomi, kualiti hidup, peluang pekerjaan mengikut kepada profil dan kekuatan daerah tersebut. Jadi tidaklah bertumpu semua dekat Johor Bahru, dekat selatan Johor kan. Jadi daerah lain pun merasa juga nikmat limpahan ekonomi dengan adanya JETP ni sebagai garis panduan dan juga sebagai rujukan kita. Macam mana kita nak supaya manfaat tu dapat dirasai oleh keseluruhan negeri Johor, maka dapatlah limpahan dan kemakmuran tu dirasai bersama. Teruja saya dengarkan sikit perkongsian daripada Tuan Haji berkenaan dengan JETP ni, JSCZ, FCSFZ. Okey, Tuan Haji, selain kita nak menarik pelabur ke Johor kan, bagaimana Invest Johor memastikan mereka ni terus berkembang di negara kita ni? Maka bila kita dah berjaya tarik pelabur ni datang, kita menceritakan bahawa Johor ni best lah, Johor ni elok, kita ni boleh buat cepat, maka pelaksanaan tu dekat peringkat kelulusan kita nak pastikan benda ni elok dan juga sebagaimana yang kita nyatakan tadi, cepat kelulusannya dan juga teratur. Dan selepas tu bila dia nak mula beroperasi ataupun dah beroperasi dan dia rasa selesa, dia nak kembangkan pula perniagaan dia. Maka kat sinilah kita lihat bahawa di sepanjang tempoh ataupun di sepanjang fasa pelaburan berlaku ni, Invest Johor dan juga agensi-agensi lain semua memainkan peranan untuk memastikan bahawa pelabur ni selesa, terus kekal berada di negeri Johor dan membesarkan lagi perusahaan dia. Bila dia besarkan lagi perusahaan dia, maka lagi banyak peluang perniagaan, lagi banyak kemahiran, lagi banyak teknologi yang dia bawa masuk, dan dia memberi lagi banyak peluang untuk Johor ni dikenali di antarabangsa. Jadi dari segi peranan Invest Johor, secara khususnya kita pantau syarikat-syarikat ni supaya mereka dapat beroperasi dengan baik, dan jika diberi peluang mereka nak besarkan, dan kita juga bantu untuk kita perkenalkan apa lagi peluang yang mereka boleh dapat. Mungkin di kalangan pelabur ni di sama dia pun nak juga berniaga. Maka kamilah yang akan tolong kenalkan, you ada produk ni, kita kenalkan dengan syarikat. Jadi itu antara perkara-perkara peranan-peranan kamilah untuk kita merancakkan lagi di kalangan pelabur ni bahawa mereka pun boleh terlibat dan saling membekalkan produk mereka lah. Okey, menarik Tuan Haji perkongsian tersebut. Namun kalau kita lihat kat sini masih ramai yang tertanya Tuan Haji, apakah manfaat pelaburan kepada rakyat Johor itu sendiri? Dia punya manfaat tu dalam bentuk pertukaran dan juga teknologi yang diperkenalkan, mereka dapat kemahiran dan juga pengalaman pendedahan. Maka kemahiran-kemahiran yang mereka dapat ni, itu adalah untuk kelebihan rakyat tempatan, dan juga dia terjemah kepada bentuk, bila kemahiran tu baik, kemahiran tinggi, dia akan terjemah kepada bentuk gaji yang lebih baik, gaji yang lebih premium. Betul. Dan juga selain daripada bakat individu pekerja ni, kita juga melihat limpahan kepada kita ada PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Maka ini juga adalah peluang untuk PKS terlibat dalam rantaian bekalan syarikat-syarikat besar ni selaku pembekal yang diiktiraf, certified vendor. Maka mereka menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat besar. Dengan harapan bila mereka telah diiktiraf sebagai pembekal yang bertauliah, akhirnya mereka juga akan berubah menjadi satu syarikat yang lebih besar. Mereka pula membuka peluang kepada orang tempatan. Jadi ini adalah usaha berterusan yang inilah yang kita harapkan limpahan manfaat kepada rakyat.
Mantap Tuan Haji. Teruja lagi saya mendengarkan penjelasan Tuan Haji sendiri. Okey, Tuan Haji, Johor baru-baru ni kan mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8.0% pada tahun 2025, iaitu yang tertinggi di Malaysia untuk 2 tahun berturut-turut. Jadi pada pandangan Tuan Haji, sejauh mana pencapaian ini mencerminkan keberkesanan strategi pelaburan Johor dan apakah mesej yang ingin disampaikan kepada rakyat mengenai hala tuju ekonomi negeri? Silakan. Ini ada satu cerminan keyakinan dan kepercayaan yang sangat besarlah kepada negeri Johor. Membuktikan bahawa limpahan ekonomi itu bahawa akhirnya sampai juga kepada rakyat. Sebab kalau kita lihat, bila mereka dapat peluang pekerjaan yang baik, mereka dapat gaji yang lebih baik, dia akan berbelanja. Maka rantaian ekonomi itu dia akan manfaat kepada semua. Betul. Peniaga dapat manfaat sebab kuasa membeli itu semakin baik. Yes. Maka terjemahan kepada bentuk itulah 8% KDNK itu. Maka pembuktiannya adalah apa yang kita laksanakan selama ni berjaya dan menjadi cabaran kita sebenarnya untuk mengekalkan momentum ni. Yes. Dan bagaimana kita boleh terus meningkatkan kita punya usaha dan memastikan bahawa kejayaan ini berterusan. Dan kita boleh lihat mungkinlah angka ni akan lebih meningkat akan masa hadapan dan limpahan tu akan berterusan sampai ke peringkat generasi seterusnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Tuan Haji. Okey, kalau difahamkan juga melihat pada Johor ni sedang berkembang ke arah ekonomi yang lebih berteknologi tinggi. Jadi apa persediaan generasi muda Tuan Haji? Antara matlamat jangka panjang adalah kita menyediakan kita punya bakat. Rakyat kita, pelajar kita bersedia dengan limpahan ekonomi yang kita sedang terima ni dan mereka boleh terlibat secara terus dalam industri dengan kemahiran yang ada, ataupun mereka boleh juga terlibat secara langsung dengan memperkenalkan inovasi-inovasi baru juga. Jadi ini yang Johor memang ke arah berteknologi tinggi tadi, dan ini adalah fasa dan juga tempoh untuk kita mula melaksanakan. Sebab perancangan kita dah buat ni. Bila dah ada perancangan, now nak melaksanakan perancangan tu. Betul. Maka inilah saya fikir satu usaha secara kolektif lah, melibatkan semua agensi, pemikiran dan juga tenaga yang kita perlu bersama-sama lah. Baik Tuan Haji, kita ada lagi soalan bonus ni nak diajukan kepada Tuan Haji yang mana kalau kita lihat di sini, Yang Berhormat Menteri Besar Johor baru-baru ni ada mengeluarkan kenyataan mahu pelan induk zon ekonomi khas Johor Singapura, iaitu JSSEZ, yang telah siap sepatutnya diumumkan segera bagi memastikan momentum baik ekonomi Johor dapat diteruskan. Jadi apa komen Tuan Haji sendiri? Silakan. Jadi dari sudut di Invest Johor ni, kami sebenarnya teruja nak melihat pelan tersebut, dan pada masa yang sama saya fikir lebih adil untuk saya bagi tahu bahawa apa yang kami lalui sebenarnya hari ini masih lagi kita dapatilah minat pihak pelabur dan juga pertanyaan berkaitan negeri Johor ni masih tinggi dan masih banyak. Jadi pelan strategik zon ekonomi khas tu sekiranya dapat melihat banyak lagi inisiatif-inisiatif yang kita boleh tawarkan kepada pihak pelabur ni. Jadi kalau pelan tu dilancarkan segera ataupun akan datang, dia akan memberi satu nilai tambah lah kepada negeri Johor. Tapi pada saya, komitmen Invest Johor dan kerajaan negeri tetap untuk melaksanakan mempromosi fasilitasi kepada pihak pelabur. Apapun yang pasti, untuk makluman semua, kita pun dah dengarkan penjelasan perkongsian daripada Tuan Haji Natazah kita. Baik, kita dah semakin hampir di penghujung destinasi Tuan Haji. Apa pun sebelum kita nak akhiri podcast kita ini, kan nak tahu jugalah apakah harapan Tuan Haji sendiri terhadap masa depan Johor ni. Ni harapan saya lah, kalau kita lihat untuk kita melaksanakan promosi dan juga meyakinkan pelabur untuk datang ke negeri Johor ni, membuat pelaburan dengan harapan limpahan ekonomi, peluang pekerjaan, pemindahan teknologi, dan cabaran seterusnya di Jerin adalah bagaimana kita nak melaksanakan pula execution kita tu. Iyalah. Jadi ini memerlukan satu usaha secara kolektif, saya sebut tadi. Dan juga dia memerlukan satu perubahan dalam bentuk cara fikir kita dan cara kita bekerja. Kalau kita boleh laksanakan secara serentak, perlu dilaksanakan secara serentak supaya dia akan jadi lebih efisien, dia akan jadi lebih cepat. Dan pada masa sama,
jelas juga sebenarnya SOP kita ni, supaya bila kita cerita dekat pihak pelabur, kita ada dipanggil sebagai speed and clarity. Dia cepat, pada zaman dia juga dia jelas. Okay. Maka harapan saya lah, bahawa penjawat awam, rakyat, kita sama-sama buktikan bahawa negeri Johor ni, kita ni bangsa Johor, kita ada cara kita buktikan bahawa kita boleh laksanakan dan kita boleh jadi setanding dengan jiran kita. Jadi itulah sebenarnya kita punya harapan, bahawa kita sekurang-kurangnya kita boleh mengikuti dan juga kita buktikan bahawa kita boleh laksanakan sebagaimana yang kita promosikan sebelum ni. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Natazah atas perkongsian yang sangat bermanfaat, terbaik orang kata kan. Dan apa pun kita dapat bersama dengan Ketua Eksekutif Invest Johor yang berbagai Tuan Haji Natazah. Apa pun semoga selepas ini apabila kita mendengar perkataan pelaburan, kita tak lagi melihatnya sekadar sebagai angka, tetapi sebagai peluang yang mampu membawa manfaat kepada rakyat, perniagaan tempatan dan masa depan Johor. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Haji Natazah bin Haris, yang mana juga kepada semua yang mengikuti podcast Meh Dengar Jap. Dengan itu, saya DJ Rin undurkan diri untuk seketika. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.